Kalau kita advise patient lah, kita advise patient untuk menurunkan berat badan. So berat badan yang ideal, kita akan bagi tahu patient untuk menurunkan ke berat badan ideal mereka ke ataupun menurunkan berat badan sekadar yang mereka boleh. Untuk pesakit yang datang ke klinik gynae, as a seorang doktor dan juga seorang human being, setahunya menurunkan berat badan tu agak sukar. Betul. Jadi sebolehnya kita ingin pesakit agar dapat menurunkan berat badan ke paras BMI yang paling ideal. Tapi kita tahu disebabkan ini adalah proses yang panjang dan sukar, kita akan tetapkan satu target pada patient kita. So kita sama-sama berunding cara untuk menurunkan berat badan sekurang-kurangnya dalam 5% berat badan dalam 2 atau 3 bulan, dan appointment seterusnya kita akan tengok progres pesakit, dan sekiranya pesakit ini tidak berjaya mencapai target berat badan yang perlu diturunkan, kita akan bincang balik bagaimana kita boleh bantu. Mungkin ada rujukan ke bahagian dietetik, rujukan ke bahagian counselling, dan rujukan kepada bahagian rehabilitasi, yang mempunyai klinik obesiti. Faham.